Assalamualaikum sahabat-sahabat Fishbang yang apa khabar anda semua. Jadi sempena menyambut Hari Raya Korban ini, Fishbang ingin menunjukkan kepada rakan-rakan dan sahabat-sahabat sekalian satu resepi kita menggunakan lidah lembu. Ini lidah lembu ya tuan-tuan, sahabat-sahabat sekalian. Ini ialah lidah lembu yang baru disembelih. Mula-mula lidah lembu ini kita kena bersihkan dulu kulit tebal dia tu. Nampak tu hak warna hitam tu lidah dia tu. Macam getah tu lidah dia tu, salut tu. Cara kita nak cuci lidah lembu ni, mula-mula kita kena rebus dulu air sepuyuk. Biar air ni mendidih gelegak gelung-gelung. Lepas tu kita tutup api. Bila air tu mendidih kita tutup api, kita pun terus bubuh lidah ni dalam air panas tu. Ini dipanggil proses mencela. Kita nak cela lidah lembu ni sebab kita nak wear ni selaput dia ni, kulit tebal atas lidah. Ada kita nak kekah tak boleh kerah. Kita cela dalam air panas ni bukan dalam 15 minit ataupun setengah jam lah. Gitu deh. Kita cela dulu lidah ni. Selepas kita cela lidah ni dengan air panas tadi, kita buang waktu tebik daripada air panas tu. Kita kena kokok. Kulit dia tebal tu. Kulit lidah dia tu. Hak kutu tu kena kokok. Nampak tu. Kita tak kokok buah ni dia kerah ni. Lidah ni sedap ni, boleh masak macam-macam ni. Kokok. Tu. Nampak tu tabu tu. Kulit dia tebal tu kena kokok buah dah. Kita kokok bagi dia bersih-bersih dulu. Nanti lepas ni Fishbang rajak lah kita nak buat gapo dengan lidah ni. Boleh masak macam-macam. Nanti kita lepas ni lah kita rajak resepi dia tu. Tak ada mikir lagi. Lidah lembu ni, selepas kita kokok buah kulit dia tebal tu, lepas tu kita kena rebus pula dah. Kita kena rebus sampailah lidah ni lembut. Bila kita rebus dia tu lembut dah lidah tu, kita kena hiris nipis-nipis gini dah. Ni lidah kita rebus dah ni sampai lembut. Kita hiris nipis-nipis gini. Sediakan lesung, bawang putih 4 ulas, halia 1 inci, kunyit hidup 2 inci, tumbuk sampai dia lumak. Masukkan 2 biji cili merah besar. Tumbuk kali situ. Dua biji bawang merah halus. Kita tumbuk sekali situ. Siap tumbuk, kita letak tepi dulu. Mula-mula kita panaskan sedikit minyak. Kita tumis dulu 5 biji cili kering. Lepas tu kita masukkan bahan yang kita tumbuk tadi. Gaul sampai dia garing deh.
Lepas tu masukkan lidah. Gao rata-rata dulu. Masuk ke air cawe. Masuk ke serbuk lada hitam setengah sudu. Setengah sudu teh. Garam. Setengah sudu teh juga. Gula 1 sudu makan. Cuka 1 sudu teh. Gao dulu. Nama resepi kita hari ni sempena Hari Raya Haji ni, iaitu lidah goreng nanas. Alik Thailand ni tahu ni lidah goreng nanas ni. Masuk ke bawang Holland 2 biji. Saiz kecil deh. Lepas tu air asam lima nipis 1 biji. Gao dulu. Lek nung sahum nah ni. Lidah goreng nanas ni. Dia rasa masai manis. Dah. Arah cemong lah makan ni. Lepas tu kita masuk ke cili merah besar, cili hijau besar dan juga buah lana. Nanas. Gao dulu. Sedap malak bang. Aroy. Kena dengan nasi panas kau, dengan pulut kau sedap ni. Lidah goreng nanas ni.
Kita gaul dia ni biar tapal lanah tu nampak layu sikit dah, biar lembut lanah tu. Bila lanah tu nampak lembut dah, layu dah. Air lanah turun dah, segera molek di lidah ni. Rata molek belakang dah, boleh kita akak dah. Ida le pinggir. Inilah dia adik kakak semua, siap dah menu kita hari ni sempena raya haji ni, iaitu lidah goreng lanah. Makan dengan nasi boleh, makan dengan pulut boleh. Sedap ni. Kita adik nu enggak makan pulut, lidah goreng lanah ni makan ngatah gitu. Sedap ni. Kerana siapa-siapa ada lidah tu gak, bolehlah buat deh. Sedap ni, sedap ni. Guna lidah fresh kat sedap lah. Jumpa makan belakang dah, tak nak makan dah. Lidah goreng lanah daripada Brisbane. Assalamualaikum, selamat hari raya Aidiladha. Bye bye.